Hari ni 22 April. Mengikut ramalan cuaca memang hujan lah hari ni sampai pukul 4 petang. Jadi kita daripada Masjid Biru tadi kita jalan kaki tengah-tengah hujan ni kan. Kalau nak tunggu hujan berhenti ni tak boleh lah. Kita akan miss beberapa tempat untuk lawatan. Tengah hujan ni juga kita kedah. Tapi taklah lebat sangat. Waktu ni industri baju hujan dan payung berkembang lah. Kita berhenti kat mana pun ada saja orang nak offer. So kita akan ke Grand Bazaar. Sampai sini kita punya sila ni bagi penangan lah, bagi tahu kata okey kita akan masuk ikut pintu 1. Grand Bazaar ni dia punya besar. Dia ada 20 pintu, jadi kita ingatlah kena ingat pintu yang kita masuk ni supaya mudah nak keluar nanti. Grand Bazaar ni kira pasar tertutup, tertua dan terbesar di dunia lah. Jadi pasal dia terbesar di dunia ni kita kena mai jugalah. Kan dia kiranya kalau lawatan ni kira tempat paling ikonik lah di Istanbul. Dan kita sering dibagi tahu kata ini bazar ni adalah jantung perdagangan zaman Empire Osmaniyah dulu. Besar bazar ni, dia ada lebih kurang 60 lebih lorong utama. Lorong-lorong macam ni lah. Kemudian tu dia ada 4,000 lebih kedai. Dan macam abang tadi lah, ada 20 pintu utama. Jadi banyaklah barang-barang yang jual dalam ni. Antara dia ni lampu mozaik, Turkish delight, rempah dan teh, kapet, seramik, barang kulit, emas, perak, shawl dan pashima dan macam-macam secendah hati kan. Kalau tengok fridge magnet lah, kitchen lah kan. Jadi kita dalam ni kita cuma beli satu benda lah, lampu mozaik Turki tu. Tapi nak jadi lawaknya, harga yang kita dapat murah lagi kalau beli dekat Shopee. Yang bilang lawak balik tu. Tapi tak apalah, kita belilah barang daripada Turki kan, walaupun mahal sikit. Kita pun macam nak sesat juga dalam ni, cari pintu 1 tak jumpa. Tak apa, kita nasib baik lah ni. Peniaga-peniaga dalam ni semua boleh cakap Melayu. Kalau kita tanya pintu 1, dia bagi tahu pergi belah sana. So dapatlah jumpa pintu 1 tu. Lepas pada kita habis beli dekat Grand Bazaar ni, kita pun keluar lah. Sementara tunggu kawan-kawan habis berbelanja tu, kita singgahlah di kafe ni. Memang janji pun lah dekat kafe ni, tunggu sini siapa dah sudah dulu. Sementara kita tunggu pukul 4 untuk pergi Taman Tulip. Berhampiran dengan Tok Kapi Palace tu lah. Semua dah ada, so kita pun jalan. Hujan dah berhenti memang. Dia kata pukul 4 hujan berhenti, memang berhenti. Bagus tengok ramalan cuaca dah ni. Kita tak perlu pakai payung lah kan. Kita pun beramai-ramai jalanlah ke arah Taman Tulip. Hari ni kira hari berjalan kaki sedunia lah. Kira pergi mana pun berjalan kaki di kawasan bersejarah Sultan Mahmud ni. Boleh tahan kok. Dekat-dekat 17,000 step ni hari ni, jalan punya jauh kan. Boleh tahan jugalah, nasib baik lutut dah pergi buat baru lutut kan, jadi bolehlah jalan. Ni belakang tu adalah tembok Tok Kapi Palace lah. Kita kira berjalan di tepi-tepi tembok tu lah, sambil tengok sejarah-sejarah zaman Osmaniyah, kegemilangan kesultanan dia, kemegahan dia punya kota-kota purba ni. Memang menarik lah. Jalan di sini walaupun jauh tapi tak rasa penat lah. Satu pasal sejuk lah kan, tempat dia ni sejuk. Jadi kira just nice saja lah. Kita dimaklumkan package ni tidak termasuk ke dalam istana ni. Kita ni okey je lah, pasal dulu dah pernah masuk dah kan istana Tok Kapi ni. Katanya sekarang ni tiket dia terlalu tinggi lah, lebih kurang dalam 320 hingga 360 RM. Jadi package ni mungkin mahal sangat, dia tak masuk lah. Tapi kalau orang lain yang tak pernah masuk lagi, eloklah masuk, pasal dia berbaloi lah. Kita boleh tengok dalam tu macam mana pusat pemerintahan kerajaan Osmaniyah yang berlangsung selama 400 tahun.
Dalam istana tu juga ada barang-barang artifak peninggalan Islam yang sangat kita hormati lah. Antaranya tu janggut Nabi Muhammad SAW, pedang Nabi Muhammad, surat Nabi kepada pemerintah-pemerintah lain, pedang para sahabat, barang yang dikaitkan dengan Nabi Musa, iaitu tungkat Nabi Musa yang membelah Laut Merah tu, dan juga serban serta barangan-barangan Khalifah Islam yang ni kita datang ke Taman Tulip. Ini tulip dia banyak warna, ada warna pink, warna merah, warna kuning, warna putih. Warna putih? Ya, putih pun ada. Taman Tulip yang berada di sebelah kota Tok Kapi ni dikenali dengan Gulhane Park. Sangat terkenal lah dengan bunga tulip lah. Terutamanya dalam musim ni lah ni, hari yang kita pilih dalam bulan April ni kan. Jadi kalau dulu ni tempat tempat keluarga diraja je lah, boleh main rehat-rehat, jalan-jalan, menikmati bunga, dan juga kalau mereka nak buat majlis pun minum high tea kira kan. Kawasan ni lah orang awam zaman tu tak boleh lah masuk ni. Waktu zaman Uthmaniyah ni kira taman larangan lah. Kita selalu ingat tulip ni daripada Eropah lah, Belanda ke mana kan. Tapi pada hakikatnya tulip ni dia sangat berkait dengan dunia Turki dan juga Asia Tengah. Maknanya dari sinilah tulip tu dibawa ke Belanda dan menjadi kebanggaan dia sampai sekarang ni. Dalam istilah lain ni dia kurang promosi lah tulip di Turki waktu tu kan, sehinggalah diambil oleh Barat. Sebab tulip ni dia katanya tak tahan, sekejap je kalau tak boleh bungkus macam bunga ros. Okey, adik tengok je lah gambar tulip. Okey, ni tulip warna dah kembang dah jadi macam ni, Dik. Okey, selepas dia kembang dia buruk terus. Okey, kita pergi tengok yang depan sana pula. Yang tu patung Kemal Atatürk, founder kepada Republic of Turkey. Hari ni Gulhane Park ni dah menjadi tempat awam lah. Siapa-siapa pun boleh datang lah. Tak payah bayar tiket pun masuk free Di sini banyak pokok besar, laluan berjalan kaki yang dipenuhi bunga-bunga ni, tempat duduk untuk santai, dah jalan-jalan lengur boleh lah rehat-rehat, ambil gambar. Dan kawasan ni, daripada kawasan ni kalau kita jalan sampai ke hujung tu, boleh sampai nampak ni lah Selat Bosporus ni. Selat Bosporus ni yang memisahkan Asia dan Eropah ni di Turki. Di sini ni bukan kata pelancong je lah, penduduk tempatan pun ramai sekarang datang. Untuk ni lah, untuk macam kita juga lah main gambar kan. Lepas tu boleh minum-minum teh kat sini, merehatkan minda sikit, dan juga menikmatilah suasana klasik Istanbul tu sendiri. Kadang bila kita berjalan dalam Gulhane Park ni, kita boleh nampak lah tembok Tok Kapi di sebelah. Okay? Memang kadang tu merasa lah, terasa suasana empire lama tu masih hidup. Anggap je lah empire tu masih hidup dalam tu Tulip dengan Istanbul ni dia macam ada satu chemistry tau. Bila musim bunganya, ribuan tulip ni ditanam. Warna macam tadi lah, merah, kuning, putih, ungu, penuh kawasan taman ni. Dan waktu ni lah suasana dia menjadi hidup lah kan. Orang Turki ni ada hubungan emosi dengan bunga tulip ni. Dalam seni Osmaniyah ni, banyak tulip ni sering muncul pada ukiran ataupun pada seramik mereka lah, pada kain, ukiran pada masjid juga.
Dan juga manuskrip lama pun ada ukiran-ukiran ni. Tulip juga ni pada orang Turki ni dianggap lambang lah keindahan, kesederhanaan dan juga mengingatkan kepada keesaan Allah kerana bentuk tulisan laleh dalam seni khat tu. Seni khat Osmaniyah tu lah. Ada kaitan simbolik tertentu. So sebelum keluar kita bergambar ramai dulu. Lepas tu kita meneruskan perjalanan lagi di kawasan Sultan Mahmud ni. Kawasan Sultan Mahmud ni memang macam muzium hidup lah. Bila kita berjalan kaki di sini, kan? Macam kita berada di pusat dua empire terbesar dunia lah, iaitu Empire Byzantine dan juga Empire Osmaniyah. Kawasan ni kira menjadi pertembungan lah bagi sejarah Kristian Timur, Islam Osmaniyah, pedagang dunia dan juga politik empire yang telah bertembung tu selama ratusan tahun. Jadi waktu kita berjalan di sini ni, apa yang kita boleh rasai? Sepanjang jalan ni dengarlah bunyi azan daripada masjid-masjid lama ni, tram moden yang melintas, burung-burung camar yang terbang rendah, bau kopi Turki dan juga chestnut bakar, pelancong daripada seluruh dunia kita boleh jumpa, dan juga batu jalan lama yang sudah dipijak ratusan tahun ni. Antara benda-benda yang kita ingat bila kita berjalan kawasan ni, kita boleh ingat balik kucing berjalan, kucing jalanan yang jinak, penjual simit, roti yang melengkoi-lengkoi tu kan. Teh Turki dalam gelas kecil tu, RM30 kot, tengok kat Shopee. Lepas tu aiskrim Turki tu dan bunyi muzik jalanan lah. Ni gambar ni kita berada dekat pintu keluar Tok Kapi Palace lah. Kita tak masuk, kita lalu ke tepi lah, jadi nampak lah pintu. So kita pun dekat sini pun kita pun mengambil peluang untuk bergambar ramai. Jadi orang tutup jalan ni macam ni lah. Penat lah kan. Penat berhenti. Budak ni pun hampir seringat. Airport tutup habis dia punya putu kan. Belakang kita tu adalah ayah sosial yang dalam pembaikan. Jadi orang muda pun penat, orang tua lagi lah penat. Jadi banyak lah singgah-singgah. Jadi jangan risau kalau tak apa larat, dia taklah berjalan sepanjang masa kan. Kita banyak rehat sembang-sembang kan, walaupun tak apa kenal kan. Ni chestnut dengan apa ni, jagung rebus ni, mana-mana pun ada yang kata jualan kecil-kecil ni. Ni masih lagi di kawasan taman kawasan bersejarah Sultan Mahmud tu. Belakang tu memang tak lari jauh lah, dia punya gambar masjid tu ada saja di mana-mana kan. Ini kawasan yang nampak tiang ujung tu kan. Ini adalah kawasan ataupun bekas hipodrom Byzantine, iaitu dataran lumba kuda lah waktu zaman dulu ni. Tiang tu sebenarnya dia berasal daripada Mesir. 3,500 tahun dulu, kira sebelum Masihi lah. Tapi zaman Firaun lah kan. Tapi bila Maharaja Rom waktu tu, Tidius I tu, dia bawa mai ke Konstantinopel lah waktu tu, sekitar abad yang keempat. Membawa tiang ni dari Mesir dianggap simbol kuasa empire lah waktu tu kan. Kemudian tu dianya juga untuk menunjukkan kekayaan dan juga kemampuan logistik. Selain dia tu, dia menjadi lambang kemenangan kepada pemerintah Rom lah waktu tu. Bayangkan pada zaman tu, memindahkan batu besar macam ni kan, merintasi laut, memang kerja yang luar biasa lah. Dan bahasa lain, kerja gila jugalah. Penghujung kepada jalan-jalan hari ni adalah dinner lah. Kita dibawa ke satu kedai kedai Indonesia untuk dinner. Lepas dinner tu kita pun heading balik ke ke hotel lah.
penat dah ni kan, 17,000 punya step ni. Dipendekkan cerita, perjalanan kita pada hari ini membolehkan kita melihat lapisan tamadun yang berbeza lah, yang telah berkumpul di satu tempat selama ribuan tahun. Jadi kita berhenti di sini dulu untuk video ini. Harap kita ada beberapa lagi video akhir. Sekian, terima kasih.